Inilah cara nak tampal patch secara DIY dengan mudah guys. Macam ni, Pauli dah siap dah tampal. So first kali korang kena pakai iron board, Teflon sheet dan juga mini striker ni lah. So first kali korang kena placing patch ni lah. Jangan placing dekat lipatan baju tu. Lipatan baju tu bukan center line kita. Untuk center line Adidas ni kena letak dekat betul tengah-tengah jalur Adidas tu. Macam yang Pauli tunjuk ni, korang ikut je step ni. Lepas tu korang lapik dengan Teflon sheets dan kemudian korang striker macam yang Pauli buat ni lah. Dan kemudian untuk belah kiri baju pun sama juga. Kalau korang placing dekat lipatan baju, dia akan sengit macam tu. So korang kena placing kat tengah-tengah baju, lapik dengan apa-apa alas dan korang striker sampailah korang puas hati. Kemudian korang cabutkan plastik tu bila patch tu dah sejuk. Macam ni. Memang puas hati betul lah bila kita dah tampal patch sendiri gunakan hasil kerja kita. Inilah hasilnya guys. Baju yang ada patch ni memang nampak macam player pakai guys. Dan so di sini ada nombor 9 guys. Ini player dari mana ni? Nama Z Zoko ni. Korang tahu tak player apa ni? Cuba komen dekat bawah.